satu berita yang cukup menyentuh hati. Pelakon veteran Jalil Hamid dilaporkan telah pergi buat selama-lamanya pada tengah hari Isnin dalam keadaan yang sangat tenang. Menurut anaknya, Afiqah, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir sekitar jam 12.30 tengah hari. Apa yang lebih menyentuh, pagi itu dia masih bangun seperti biasa untuk menunaikan solat subuh. Selepas itu, dia kembali berehat. Dan apabila isterinya cuba mengejutkan pada tengah hari, dia sudah tidak sedarkan diri. Pergi dalam tidur tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Menurut keluarga, Allahyarham sebelum ini mempunyai masalah jantung, namun pemergiannya tetap mengejutkan ramai. Difahamkan, jenazah telah disemadikan di Tanah Perkuburan Islam USJ 21 selepas solat asar. Berita itu juga dikongsi oleh anaknya sendiri melalui media sosial. Satu kehilangan yang bukan saja dirasai keluarga, tapi juga peminat yang membesar dengan karya-karyanya. Kadang-kadang, pemergian yang paling tenang itulah yang paling meninggalkan kesan. Tiada drama, tiada tanda, hanya satu detik yang memisahkan dunia dan akhirat. Semoga roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Persoalannya, apakah kenangan atau karya beliau yang paling diingati oleh semua? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi